Berita melaporkan Anwar Ibrahim bagi tempoh masa sebulan kepada Felda kemukakan pelan Hala Tuju baharu. Sedara, sebelum ini dalam laporan Ketua Audit Negara Siri 1 tahun 2025 melaporkan kerugian Felda sebanyak 165 juta ringgit pada 2023 dan data yang terkini juga menunjukkan bahawa stok minyak sawit penutup Malaysia menyusut 4.3% secara bulanan dan 2.2% secara tahunan kepada 1.51 juta tan pada Februari 2025 iaitu paras terendah dalam 22 bulan. Dengan kegagalan ini, apakah pelan Hala Tuju Kerajaan Madani dalam pengurusan Felda? Sebagai Perdana Menteri, Anwar perlu buat perancangan untuk Felda. Bukan sekadar suruh orang plan dan dia ambil kredit. Sedara dan sedari, apa yang rakyat lihat sekarang ni, Anwar hanya duduk di atas kerusi empuk sambil tunggu apa yang dia boleh ambil kredit dan tunggu untuk menunding jari kepada orang lain apabila bertemu dengan masalah dalam pentadbiran. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim tidak ada satu dasar ataupun plan untuk memacu ekonomi negara. Yang kita lihat sekarang ini, Anwar hanya bercakap memuji diri sendiri dan tunggu peluang jatuh di depan mata untuk ambil kredit. Saudara, Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani hari ini perlu segera mengambil inisiatif secara langsung dan menyeluruh dalam merangka strategi jangka masa panjang bagi Felda dan lain-lain syarikat milik kerajaan. Anwar Ibrahim tidak hanya boleh bergantung kepada nasib baik, tetapi dia perlu bekerja keras dan berusaha untuk memastikan kestabilan ekonomi negara kita. Anwar perlu sedar masa depan negara tidak boleh dibina atas janji-janji palsu dan kehebatan berpidato semata-mata, tetapi dia perlulah melalui perancangan yang strategik dan berdaya saing. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hangpa setuju tak?